Cara boleh simpan emas step by step. Pergi ke profile, klik link di bio, kemudian tekan daftar percuma. Untuk akaun dewasa boleh pilih 18 tahun dan ke atas. Sementara untuk akaun junior boleh pilih bawah 18 tahun. Isikan nama, nombor IC, email dan nombor telefon yang boleh di WhatsApp. Bahagian cawangan tak perlu tukar, kekalkan saja Johor Bahru untuk urusan saya bersama dengan staf. Semak semula maklumat, kemudian tekan proceed. Selepas buat pendaftaran, boleh download apps PUBG. Untuk login kali pertama, di bahagian username dan password, masukkan nombor IC tanpa dash. Kemudian klik request TXC. Boleh semak di WhatsApp TXC yang PUBG hantar. Masukkan TXC di ruangan yang disediakan untuk pengesahan. Selepas berjaya login apps PUBG, boleh buat pembelian emas pertama untuk mengaktifkan akaun. Klik top up. Di bahagian purchase amount, boleh masukkan minimal RM100. Klik kotak I agree. Klik place order. Klik OK. Di bahagian payment declaration form, klik bahagian berkaitan. Klik kotak kecil. Klik submit. Boleh buat bayaran seperti biasa. Selepas proses transaksi berjaya, gram emas akan terus masuk ke dalam akaun. Tahniah sebab dah bertindak untuk mulakan simpanan emas. Semoga konsisten dan dapat capai satu persatu matlamat dengan simpanan emas, insya-Allah.